Ui, Mei sini saya nak buat cerita ni. Mei tak ada telinga kat pusat. Aku nak cerita ni. Harga minyak dekat mahal ke? Ish, kamu tak sedut risau lah kalau hampa pakai kereta pedua. Betul dah kereta pedua ni kalau kena cara, pandai jaga. Jimat lah minyak lah. Ni buat apa tang tu? Mei sini. Ni kami nak abang hampa 5 cara. Macam mana nak jimat minyak kereta pedua ni? Mei, jom. Hot first sekali hampa nak tahu apa dia. Mak jangan dulu tekan minyak pergi berium siapa. Tekan relax lah. Tekankan momentum orang kata. Itu nombor 1. Hak nak buat dah pula. Hampa kena cek angin tayar hampa tu. Jangan duk bagi kecut. Kalau kecut lagi, nak bawa tu dia macam tekanan berat kat kereta. So, penggunaan minyak tu jadi kau berat lah. Hak nombor 3 pula. Hampa kena pergi servis lalu tau. Bukan pergi servis lalu. Dia macam hampa kena tengok lah berapa kilometer nak kena pergi servis tu. Barulah hampa punya penggunaan minyak tu dia optimum. Tip hak nombor 4 pula. Hampa kalau pergi berjalan tu, pasal duduk menunggu pula member kaki sidai tu, hampa matikan enjin tu set. Tak ada lah penggunaan minyak tu banyak sangat kan. Hak lah kali, tak buka pintu tak. Hak lah kali, hampa guna lah sistem hak produk bagi tu. Eco button. Hampa guna tu, jimat minyak hampa. Hampa dengar kan semua tips tu. Lepas ni hampa janganlah salahkan harga minyak. Hampa kena tengok kot cara penggunaan hampa tu. Ikut tips Ain tau. Kereta produk tu hampa. Cekap, jimat, salah sok weh.